Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Mariam El-Zahra binti Muhammad Amiruddin, wartawan cilik TV PSS SK Bandar Tasik Puteri akan membawa anda menonton kejohanan merentas desa peringkat sekolah. Jom ikut saya. Program merentas desa ini merupakan acara tahunan sekolah untuk menunjukkan bakat murid dalam sukan olahraga. Di samping memupuk amalan hidup sihat, disiplin serta semangat kesukanan. Laluan merentas desa yang disediakan adalah selamat dan terancang dengan pengawasan guru serta pasukan keselamatan di setiap checkpoint bagi memastikan keselamatan murid terjamin. Kami juga sempat temubual seorang peserta. Apakah perasaan anda selepas menyertai acara merentas desa ini? Saya berasa gembira kerana telah memasuki aktiviti yang bermanfaat ini. Terima kasih saudari. Semoga tahun hadapan saudari menyertai acara ini lagi. Secara keseluruhan, kejohanan merentas desa SK Bandar Tasik Puteri berjalan dengan lancar, selamat dan penuh semangat kesukanan. Program seperti ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara murid dan guru, malah dapat melahirkan murid yang sihat, cergas dan berdisiplin. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya bersama dengan Guru Penolong Kanan Kokurikulum SK Bandar Tasik Puteri. Cikgu, apakah cabaran utama yang dihadapi oleh pihak sekolah untuk mengendalikan aktiviti merentas desa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih wartawan. Okey, untuk pertamanya ini merupakan acara sukan aktiviti kokurikulum untuk melibatkan semua murid. Cabaran utama kita adalah berkaitan dengan keselamatan. Okey, tapi alhamdulillah kita dapat kerjasama yang sangat baik daripada polis, penduduk setempat, rakan-rakan guru dan murid-murid juga memberi kerjasama yang baiklah dalam proses
menjalankan aktiviti Kota Desa ini dan murid pun mengikut peraturan keselamatan yang kita dah bagi taklimat dah. Jadi selamat itu sangat penting sebab kita menggunakan laluan utama, kenderaan banyak. Jadi alhamdulillah hari ini semua berjalan dengan baik. Tiada kecederaan yang berlaku, semua berjalan dengan apa yang kita harapkan, dia berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رحمن يا رحيم. Tahun 4, tahun 5, tahun 6. Yang tak menang, cuba tahun lagi tahun hadapan, usaha dengan gigih lagi untuk mencapai kejayaan. Segala kemenangan kamu adalah usaha kamu sendiri. Kegagalan bukan selamanya kita gagal, kita cuba ke tahun hadapan untuk capai kemenangan. Saya amat berharap pada tahun ini SK Bandar Petasan Puteri menjadi johan dalam kejohanan Rentas Desa peringkat daerah bagi tahun 2026. Sekian sahaja laporan daripada kami. Sehingga berjumpa di live siaran TV PSS SK Bandar Tasik Puteri, saluran informasi anda. Bye!